Hello, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita dalam rancangan episod yang ke-16 Juju Talk Just Listen. So, hari ini kita ada tetamu iaitu Juju yang akan tanya muka saya ada sekali lagi lah kat sini. Episod yang berapa yang 16. itu? Hari tu episod kedua. Tapi yang tu ada 2 part. 2 part panjang. So hari ni kita cuba padat dan ringkaskan. Kita kena saya willing to datang untuk saya nak update resume saya pada public. Tapi hari tu dah ada 2 video. Maksudnya you dah ada 3 video. 3 video. So hari ni saya rasa masa tu sebenarnya saya bukan tak bersedia. Masa tu pada saya dia punya melerik sangat. So hari ni saya rasa saya punya banyak cerita. So hari ni saya rasa saya punya podcast ni lebih bermanfaat lah kot untuk didengari. Banyak I nak tanya. Tak banyak nak tanya. Tapi adalah a few yang macam penting nak tanya you. Anyway, welcome back to my podcast. Thank you. Oh, you punya bukan betul tu. Juju Talk Just Listen. Juju Talk Just Listen. Okay. You jangan kesan kat Syah. Macam I ingat yang Syah tu. Tapi okay, you cerita dulu. Aku baru pagi tadi tengok. Tak, sebab ceritanya macam ni. I tu pergi rumah Chess. Okay, kita cerita kenapa rumah Chess So I cerita pasal Shein. I cerita Shein apa semua. So I cakap app yang Shein yang perempuan pakai beli online tu kan. Shein baju apa tu? Baju Shein. I rasa semua orang tahulah. Except Syah. Kesian. Okay. Pasal I cerita lah, my friend lelaki dia beli baju Shein apa semua. Lepas tu Syah pula, bukan ada yang lelaki punya ke? I nak tergelak. Apa dia? He out. Kita bukan ada he out. Sebenarnya I sembang sebelum masa tidur dengan dia cakap Shein perempuan punya, he out lelaki punya. Saya ingatkan dia tahu I gurau. So dia ambil serius, dia sembang dengan orang lain semua. Oh yang apps yang beli baju lelaki, he out. Lepas tu pagi tadi sebenarnya ada keluar Shein Man. Tak, bila yang you cakap kat dia tu, I macam masa malam-malam tengah tidur. Sebelum tidur sembang-sembang. I jumpa you bila hari tu, like last week macam tu. So maksudnya dia dah tertipu lama lah Chess. Tak ada lama, dalam seminggu 2 minggu. Tapi dia dah pegang benda tu, dia ingatkan benda tu betul. Tak, I kesian tengok dia hari tu. Cucu, bukan adanya lelaki punya ke he out? He out? I dah macam Nisa Chess kena kan. Korang dah kahwin berapa tahun Chess? Tapi Sekejap, korang dah kahwin berapa tahun? 11 tahun dah. 11 tahun. Dia masih tertipu dengan ada you. Ada benda-benda yang dia masih belum tahu betul. Chess, before that, Noah macam mana? Oh, Noah dia sebenarnya alhamdulillah dia dah nak kata consider tunggu masa lah. Dia kalau masuk hospital ni Noah kena warded. Dia sebab apa? Body temperature tinggi. Body temperature tinggi. Satu hari tu dia 40 dia rasa. So I dengan Syah pergi klinik. So dia admit lah masuk air. So dia dehydrate. Tapi alhamdulillah doktor dah check darah dia tak ada apa virus ke influenza ke apa. Dia demam fever viral je lah. So dia dah okey dah sekarang ni. Tunggu masa. Biasa kalau masuk hospital ni kan dia akan bagi package 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Ni dah hari so, malam mungkin ke hari ni atau besok lah boleh ni. Tapi saya rasa besok kot. Tengok muka dia, Allah. So InsyaAllah okey tu. Doakan lah dia sihat. Tapi sekarang ni dekat hospital Syah yang jaga dia dekat hospital. So lepas podcast I ada satu appointment lagi. Lepas tu malam ni I tidur kat sana lah kot. Jumpa dia orang. So I tengok you ke sana ke sini. Tadi pun you baru buat dengan siapa? Tadi Mat Never Zero. Apa tu? Apa dah? TikTok dia. Tak matang apa tu? Tak matang doh. Matang doh. Dia dengan wife dia kan yang buat. Okay, lepas tu I ada tengok baru-baru ni lah. Mamu dia post kat punya story. Dia tanya you datang record rumah you. Chess mana salon? Mana salon ni Chess? Mana salon? Itulah. Hari ni tujuannya I pun one of the tujuan untuk datang hari ni pun nak bagi tahu yang I dengan I punya salon Chess Kamia sebelum ni dah kami tak bersama lagi. Maknanya I memikirkan I mungkin I nak grow dengan I punya sendirilah. I nak bergerak sendiri, I nak cuba dapat masuk peluang, ambil peluang lain. So I nak cari I punya jalan sendirilah. Faham. So basically I dengan Chess Kamia dah tak ada sekarang. I kembali balik semula Chess Studio yang daripada scene 2010 tu. So insyaAllah bulan
November ni official lah buka 1 November dekat KL Trillion. Okay. Sekarang ni dalam proses renovation. I pun tak tunjuk lagi Dekat renovation. mana KL Trillion? KL Trillion dekat dengan Intermark. Sebelah Intermark. Sebelah Intermark tu. So good spot tu. Dia satu-satunya I boleh cakap satu-satunya salon yang view KL town. Maknanya banyak salon dekat dalam tengah KL. Yes. Tapi biasanya dalam shopping mall, biasanya dalam kedai dia ada building, tapi I punya kedai I view dia memang view Kuala Lumpur, view KL. Dan dia punya view tu memang cantik lah. Kita potong rambut tu kita sambil tengok KL. Yes, it's nice. Sebab I dulu kerja dekat KLCC. Ya, betul. So I memang familiar dengan area tu kan. KLCC, Intermark semua. Intermark, Ampang Point. Yes. Lepas tu depan tu ada salon Chef Wan Yes. Dekat The link tu kan. Lepas tu depan tu sikit kamu baru. So good spot lah. Strategic. Betul-betul. Cuma jam. Traffic jam. Bagus sebab dia akan berhenti ke tempat I dulu untuk elakkan jam. Nampak? Betul. Semua tu okey. Dan satu lagi, I ambil titik berat tentang parking. Sebab masalah sebelum ni kita ada masalah parking. Nak parking memang susah kat area salon I sebelum ni. So kat sini memang kita punya building ni dia punya parking tu setiap level. Okay. So kalau kedai tingkat 1, kita akan parking tingkat 1 terus masuk kedai. Tingkat 2 terus masuk kedai. So dia tak adalah kata ground floor nak cari parking bawah boleh atas tak. Okay. So every level pun tak ada masalah. Very convenient lah. Yes, convenient. Okay. Sebelum nak bercerita banyak pasal Sulung Baru, baru-baru ni I tengok you ada menang award. Asia Glory Hair Award. Ini Alhamdulillah. Asia Most Excellent Hairstylist Award. Yes, betul. Congratulations, Chess. You deserve it. Terima kasih. Congratulations. Apa nama tu, after 20 tahun, hampir 20 tahun bekerja. So inilah adalah hasil dia. Sebelum ni adalah Anugerah Nona semua, tapi Anugerah Nona tu dia more to business. Yes. Tapi ini more to hairdressing punya betul-betul award lah. Dia punya dia sebab kan sebab to be honest sekarang ni kan banyak award berbayar. So siapa nak jadi hebat dia bayar award. Tapi ini memang award bukan berbayar. So that's why I memang berbesar hatilah. That's why kalau tak I simpan kat rumah aja benda ni. So I kena tunjuk award ni. Award ni memang level Asia. Angkat sikit, Chess. Nak angkat macam menang award tu ke macam mana? Okay. Tak cuma nak motor. Dengan proudly lah, I tak adalah kata macam award berbayar. Memang tak bayar. Proud. Tapi at the same time, I juga jadi dia punya judge bagi kategori yang lain lah. Oh ya. So, I nampak tu. So I pun involve jugalah. InsyaAllah bulan 11 ni, 22 November pun I pergi ke Vietnam untuk dapat award lagi dekat Asia punya level dekat lah. Vietnam. So bulan 11 you akan ada dua apa? New achievement. Salon baru dan juga ke Vietnam untuk ambil award sebab kita ada Asia dekat KL, nanti dia ada dia pusing dekat Vietnam. So I kena ke sana lagi untuk ambil. Okay, so that one is award lah. Yang judge tu bila hari tu? Judge tu bulan 9, ambil award ni bulan 10 baru dalam minggu lepas. So alhamdulillah lah atas award ni, dan kita bukan award beli award berbayar. Bukan award berbayar, tapi award memang iktiraf. Sebab yang pergi hari tu I tengok nama-nama besar. I nampak Zoe Rahman. Yang I tengok perasan Bambang ada, Winnie Lu ada, Nico ada, Michael Paul ada. Itu semua yang bagus-bagus lah kat dalam Malaysia ni. Nama-nama yang dah lama dan nama besar. Dan bukan senang nak dapat sebab dia ada kategori dia. Dia ada kategori promising yang baru, ada yang 10 ke 20 tahun. Banyak sekali yang 10 20 tahun tapi tak dapat lah. So alhamdulillah saya dapat award ni, dan berbaloi lah kan. Orang cakap hairdresser ni tak ada masa depan ke apa kan. Macam itulah. Kalau orang cakap, kalau korang kena tengok episod I dengan Chess sebelum ni, Jatuh Bangun Chess sebelum ni. Kalau nak cerita jadi 3 jam nanti. Betul. Panjang cerita. Kalau orang cakap macam jatuh 7 kali bangun 8 kali, I lah orang tu. Betul. Sebab dalam bisnes dia, dalam bisnes dia tak semestinya senang bangun je. Bisnes ni macam I pernah terbaca kat satu Facebook status ni. Orang berniaga ni ada masa dia jadi golongan T20. Ada masa besok dia boleh jadi asnaf. Golongan asnaf tu. So dia punya apa nama bisnes ni memang jatuh bangun liku-liku ni memang ni lah. Kena jangan give up je lah. Kita recap sebab macam mungkin ada yang tak tahu you punya Jatuh Bangun. Kenapa you cakap Jatuh Bangun? I kenal you 2012. Lepas tu you ada salon dekat Platinum, Star Park. Okay. And then pandemic pandemik itu dah terlalu dah lambat dah tu. Tak lepas sebelum tu macam-macam. No, I mean macam recap yang quick one lah you punya pasal salon. Okay, so lepas tu pandemic yang you cakap you nak cari tempat baru, yang banglo you tunjuk dekat I semua tu, and then you finally you buka dekat mana? Sentul. Okay, Sentul. Lepas tu that one 2020.
2022. 2 tahun lepas. Awal. Tapi sebelum you buka salon tu, untuk you survive, you terpaksa let go you punya salon. Betul. You buat produk you. Betul. And then you buka salon dekat Sentul. 2022. Now 2024. After 2 tahun. You dah resign. Kalau you tak kisah, kenapa you resign dari situ? If you don't mind. Yes, I tahu you cakap you macam you nak bawa haluan sendiri semua, which is I'm so happy sebab Chess yang I kenal, I nampak you sebagai seorang boss dan leader yang mengusahakan sendiri sebenarnya. So bila you cakap you resign, sebenarnya deep inside I'm so happy for you. So kalau you tak kisah, kenapa you buat keputusan yang agak drastik? Okay, to be honest ni I punya feeling sebab every time orang cakap, Chess, kau dah biasa buat bisnes sendiri, kau tak sepatutnya tu makan gaji sebagai director tu. Ikutkan memang betul dia memang akan ada profit. Tapi kau kena ada power of decision. So I rasa pun mungkin itu salah satu faktor juga kot. I rasa I lebih senang untuk decide sendiri untuk capai apa yang I nak. So salah satu faktor itulah. Satu lagi I rasa I dah 2 tahun bersama mereka. So I rasa 2 tahun tu dah okey dah kot, dah cukup lama dah kot untuk I. Kalau I rasa I expect lebih untuk mungkin ada more branches cepat. 2 tahun tu kira lama lah, tak ada branches kan. So I ada masa 2 tahun tu I rasa macam okey kot, that's it kot. I rasa I nak buka sendiri dan I tak nak terikat dengan exclusivity tu. So waktu yang I bersama dengan mereka, I tak boleh ada peluang bisnes dengan lain punya orang lain nak berbisnes dengan I. Sebab I terikat dengan exclusivity. Ikut kan tak ada kontrak. Tapi selagi I bersama dengan dia, I tak boleh buka exclusivity. So I tak nak benda tu. Sebab contohnya banyak orang peluang, Chess jom kita berbisnes bersama-sama, tapi I tak boleh sebab I terikat sama dengan dia orang. So I nak berbisnes yang lebih terbuka lah. Maknanya you nak bisnes dengan I, Chess jom buat hair dryer, I boleh dengan you. Jom buat pomade, I boleh dengan you. So I takkan nak buka hair dryer lagi dengan orang lain. I pun of course lah, kalau you dah buka bisnes hair dryer, I takkan nak buka bisnes hair dryer dengan orang lain juga. Mestilah dengan orang lain offer yang lain, dia orang nak buka pomade ke, I boleh. Tapi waktu tu tak boleh macam tu. I kena tunggu dia orang. So I tunggu 2 tahun, mungkin I rasa macam dah cukup lama kot. So I kena gerak lah. I kena buat dengan sama ada sendiri ataupun dengan new partner ke, new investor ke, kita kena buka ruang pada yang lain pula. Macam itulah. Sebab kenapa I cakap I happy, sebab Chess yang I kenal dulu masih ada salon dengan yang you dengan Chess Kamia, you are 2 different person. Sebab dulu you carefree. Ya, betul. You carefree. Ikut kan sebenarnya bukan kata dengan Chess Kamia tu tak carefree. Tapi macam cakap terikat lah. I kena ada di salon, tapi you faham tak? Bila kita dibayar gaji director, tapi bila kita tak ada di sana, macam ibarat makan gaji buta. Ya, you pun tak senang. Tak best lah kalau untuk bercuti, untuk travel. Tapi kalau sendiri, kita rasa boleh decide, okay, hari ni aku nak rehat sekejap lah, nak pergi tengok movie dengan anak, ataupun nak pergi travel. Tapi bila kita travel ke apa ke, kita buat aktiviti, sebenarnya of course jauh di sudut hati I, kalau I buat content, I travel ke apa, of course bersama dengan content. Bersama dengan untuk bisnes sekali lah. Tapi of course lah, bila dibayar gaji tapi kita tak ada di situ, kita rasa, I sendiri rasa macam rasa tak selesa. So sebab itu karakter you, Chess. So you bukan someone yang selfish. I tak rasa rasa terikat sikit. I tak rasa bebas. Contohnya I seorang yang suka pergi, tiba-tiba rasa besok jom pergi camping, tiba-tiba atau jom kita pergi, rasa lapar lah, jom kita makan seafood dekat sini Melaka contoh. Tapi kalau tiba-tiba tak datang kan tak best tu. Dan I perasan pattern, kalau I tak ada motivation, team memang kurang sikit. Faham. So bila I tak ada tu memberi impact sikit. That's why I rasa macam tak boleh lah. I kena tukar sistem. Tukar I nak tanya soalan lain, tapi since you cakap pasal team, sebelum baru ni you dah ada team you? Dah ada team sama. Which is, adakah team yang dari yang lama? Ada yang baru, ada yang nak follow I tak paksa, tapi kalau diberi peluang, dia orang ikut. Of course lah, I takkan nak cari yang orang yang nak kena train lagi. Of course, betul. Kita dah ambil orang yang kita dah tahu macam mana cara kerja kan. Betul. So kita tahu dia punya quality tu. So kita tak perlu nak train lagi. Of course yang tu yang kita ambil dulu sebab kita tahu dia punya quality dan disiplin macam mana. Okay, soalan yang nak tanya tu sebab I tengok you punya transisi hidup tu banyak sebenarnya dalam masa yang singkat. Betul. Daripada COVID tu memang betul. Gila lah.
Okay, so setengah orang dia menerima perubahan dengan berhati, dengan stres semua tu. Macam I kenal you, I tahu you struggling tapi you tak tunjuk, you tak cerita. Tapi kadang-kadang in between tu kita tahulah yang you pergi check hari tu you punya jantung tiba-tiba. Lepas tu adalah bila I pergi salon I jumpa you, I nampak lah you punya lelah nampak tapi tak tunjuk sebab you kena entertain semua klien apa semua tu. Tapi I nak tanya you, macam mana cara you adapt dengan secara semua penghijrahan, transisi yang drastik tu sejak pandemik. Dengan you buat produk. I nak tanya juga produk you what's gonna happen after this. Tapi I nak you cerita macam penghijrahan, struggle semua tu yang mungkin orang tak nampak sebenarnya. Sebenarnya penghijrahan tu sebenarnya dia berlaku macam mana ditolak arus. Maknanya kalau ikutkan kalau keselesaan I, kalau tak berlakunya COVID tu, I rasa sekarang ni I masih lagi kat dalam kota tu, Platinum Walk tak pergi mana-mana dan kat situ je. Daripada segi side positif dia, Allah tu dah sebenarnya dia suruh kita tukar angin. Dia tu suruh kita buat something lain apa benda, tapi mesti ada cabaran. Yes. Apa nama tu, jatuh tu sampai yang macam saving habis, memang habis lah. Memang apa dengan bank punya problem, dia punya bayaran lapse ke, itu memang kita lalui saat-saat tu. Korang tengok part 1 kalau nak dengar pasal apa tu cerita chess blacklist apa semua tu. Itu tengok yang pertama. So memang financial pun teruk kan, tapi kita cari option lah. Jadi bila rambut dah tak boleh buat, kita jual benda rambut, barang rambut sampailah boleh survive. Benda tu sukses tau Chess. Dia sebenarnya sukses. Lepas tu adalah ups and down daripada sistem agent kita tukar kepada sistem TikTok live. Memang sale daripada agent memang laju, sekali restock 10-20 ribu. Sebab I one of your stockist. Jujur pun one of the agent ke dulu. Sebab tu I berani cakap masa tu berjaya. Sebab Chess. Tapi ni tiba-tiba masuk pasal I pula. Sebab waktu tu kan I tak ada kerja Chess. I pun ada impact juga. I resign dari Emirates, I balik Malaysia. Tak ada kerja. I buat Prudential, tak jadi. Lepas tu I jadi punya stockist. I tengok modal I berapa, I ambil berapa set je dari you. Laju. I terjual laju. Sebab masa tu kenapa rambut I panjang hitam, besok orang percaya. Macam memang I pakai produk you memang berkesan. Sebab tu I jadi daripada dulu pun memang apa-apa. Tapi kan I balik dari Dubai, rambut I rosak. Lepas tu I pakai produk you. Air garam Air garam. Bukan air tu betul. Dah. So I pakai produk you macam I yakin I boleh jual. So I ambil berapa set je dari you mula-mula. Lepas tu I sampai I ada my team. Sebulan seingat I, masa tu I boleh dapat 3-4 ribu. So sebab tu yang macam I ada dengan you, dengan Syah secara tak langsung. Sebab tu yang macam okay, what's gonna happen with your product sekarang ni? I pun I dah bagi I punya share. Bukan jual, bagi I punya share. Sekali dengan salon, sekali dengan produk pada diorang. So maknanya to be honest, I ni macam ibarat daripada kata 5 start balik daripada darjah 1, ulang balik. Faham. Tapi dengan of course dengan tak ada produk langsung. Tak ada sekarang ni. So I start daripada salon balik semula, start daripada zero balik. Tapi kelebihan I adalah database lah. Customer regular yang klien dah ada, dah kenal macam tu kan. So insyaAllah bila dah okey nanti baru kita fikir pasal produk pula. Cik, saya nak tanya apa perasaan you sebenarnya sekarang ni? Secara jujurnya dengan perasaan I, sebab you dah lebih kurang ada semua sebelum pandemik. Tiba-tiba you kena let go you punya salon. You dah usahakan untuk ada produk tu, banyak kali you pergi kilang untuk upgrade, try. Untuk ni semua sampai dapat satu produk yang memang trusted, yang I sendiri pun sayang produk tu. And then you ada salon, and then now you have to let go lagi sekali, dua-dua juga salon dengan produk. So I nak tahu apa perasaan you sebenarnya Chess, sebab you someone yang macam kadang-kadang I tak nampak apa yang you rasa sebab you tak cerita semua. Tapi of course you human being, deep inside mesti ada rasa sedih, rasa lelah, rasa semua tu. Dia ada of course lah, mesti sedih. Benda tu 2 tahun lama. Bukan yang sebelum ni 10 tahun, yang ni 2 tahun. Yes. I kalau down, I akan sentiasa balik dekat family I, bapa I. Sebab bapa I ni dia real fighter dalam bisnes. So dia cakap kat I, benda ni mungkin dah cakap lah masa yang episod sebelum ni. Dia cakap, abang kau jalan je. Selagi tangan kau tak kena gari, dengan kau tak masuk penjara, selagi kau boleh buat kerja, kau kerja je. Tapi to be honest, semangat kita tak sama macam umur kita 25 jatuh dulu.
Umur kita dah 30-an kat 40 ni, kalau jatuh ni dia punya semangat tu tak sama macam umur 25 jatuh boleh bangun balik. Senang-senang. Kita nak bagi motivasi tu. Nak bagi semangat balik. Tapi itulah kita fikirkan kita punya anak bini tu kan. So benda-benda tu lah kuatkan semangat Tapi I rasa kali ni jatuh sangat. Masih jatuh, macam I kena restart balik. I tak kira jatuh tapi kena restart balik, ulang balik. I At rasa, our age. Tapi to be honest, I tak terasa susah sangat masa time COVID dulu. Sebab COVID dulu first time kena. So bila sekarang ni ulang balik, dia tak dia macam alah dah kena dah. Dia macam apa-apa je lah. Sebenarnya I rasa you dengan I situation yang sama. Cuma macam mana? Perjalanan tu sama. Dia macam ni tu. I tahu you. Kadang-kadang kan bukannya you yang silap tau. Kadang-kadang keadaan tu yang silap. Contohnya kan, dulu you Emirates. Of course lah gaji belas-belas ribu, 20 ribu. Lebih 10 ribu. Dan bila kita wujudkan bukannya expenses tau. Kita building asset. Betul. Contohnya macam I ada beli rumah. Betul. So I kena bayar rumah tu, komitmen tu dah besar. Sama lah I pun. So benda tu bukannya kita beli kereta Mercedes ke, bini dua ke, itu pilihan, itu nafsu. Tapi beli rumah ni adalah liability investment. Tapi of course Emirates company yang stable. Kalau lain lah you main forex ke, esok jatuh bangun jatuh, itu mungkin membahayakan sebab you buat komitmen yang tinggi tapi dengan keadaan yang tak stabil. Of course Emirates tu company yang besar dan stabil. Dia bukan salah you untuk beli property investment. Betul tak? Sama macam kita business. Kita business dah steady dah 10 tahun. Beli property tu adalah benda yang betul lah. Tapi disebabkan pandemik, kita terpaksa berhenti kerja dan kita kena restart kerja baru dengan income yang kecil. Itu yang saving habis. Recession. Dia macam bukan tak ada saving. I ada saving. I balik Malaysia dengan saving. Betul. Tapi disebabkan nak survive sebab PKP lockdown kali kedua waktu tu. Betul. So I faham apa yang cuba cakap tadi tu bukan salah kita. Tapi kita survive, kita boleh terus ke depan sebab kita sedar itu ujian Tuhan. Ya, I cakap maksud dia sebenarnya nanti satu masa nanti dia akan you cover. Patut Allah buat benda ni. That's why Allah ni dia suruh kita jatuh kat sini tapi dia suruh kita buat benda lain. Betul. Berjaya dekat benda lain. Betul. Sebab banyak terjadi pada I banyak klien yang datuk-datuk VIP kan. Dia orang punya jatuh tu bukannya jatuh macam kita tau. Dia bankrupt 3 kali. Bankrupt tau, bukannya blacklist, bukan tak ada duit, bukan apa. Yang you ada cerita apa datuk ke apa tu? Datuk tu. So maknanya kan, kalau dia tak bankrupt, tak jatuh, I rasa mungkin dia selesa deliver tu lah. Dia cakap Chess, hanya apa yang you jatuh tu sebab bisnes kan. Hanya bisnes je boleh ganti balik duit tu. Sebab kalau you jatuh buat bisnes, tu tiba-tiba you makan gaji, dia tak boleh ganti dia punya level jatuh tu. Sebab hanya bisnes je boleh bounce balik. So benda tu I pegang sekarang ni. Maksudnya every time you jadi apa-apa, you terus je. Jalan je kan. So to be honest, I cuba jaga lagi lah I punya financial. Contohnya I jangan blacklist kan, jangan bankruptcy kan. Sebab kita nak travel ke, nak jalan ke, susah. So tambah you ada family. So benda-benda macam tu lah. Tapi kalau dah nasib macam tu, kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Kita usaha je. So far kita masih lagi lah boleh pergi overseas, boleh semua kan. Tapi macam contohnya kan ada few kawan I tu. Dia buat construction. Lepas tu dia buat loan untuk beli mesin. Bukannya beli Mercedes ke, bukan beli BMW ke, bukan beli sports car, bukan. Dia beli barang berniaga untuk buat plaster simen. Tapi barang tu kena curi. Macam mana nak jalan kerja, barang tu dah tak ada tapi loan dah ada. So dia terpaksa bankrupt. Tapi dia cakap macam mana nak buat. Sebab barang aku nak berniaga dah tak ada. Ibarat macam I beli barang gunting, menggunakan duit loan, tiba-tiba gunting I hilang. Macam mana aku nak bayar loan tu, gunting dah tak ada. You terpaksa usaha untuk dapatkan balik barang. So kadang-kadang benda ni dalam bisnes bukan salah business owner tu. Dia apa, takdir lah orang kata. Takdir. Satu lagi, percaya dengan jalan tu. Kenapa macam tu? Sebab sekarang ni dia toke je, toke kaya dekat kampung aja tu. Oh ya. So maksudnya dia kata kalau I ada 1 juta, I simpan dulu. Apa I nak bayar dulu mesin tu? Sebab I pun dah ada duit dah. Dia boleh jadi, contohnya kalau nak pergi, sebab kakak I kerja insolvency. Kalau nak pergi overseas, you boleh je apply untuk sementara nak pergi overseas. Oh boleh? Boleh. Bayarlah dalam 20-30 ribu untuk pergi sementara. Kita bukannya nak pindah sana terus. Dia punya point dia, kita tak boleh lari. Dia kena syarat kita kena balik semula. So boleh je. Contohnya Fizo Omar
bankrupt 9 juta. Elok je pergi tengok World Cup. Hari tu baru je naik flat Oh ya ke? dengan wife dia. Maksudnya ada je jalan tapi dia kena bayar, mungkin ada insolvency punya deal lah. Macam tu lah. So far alhamdulillah belum lagi lah. InsyaAllah jangan. Minta simpang lah. Jangan minta jauh. I kan. Sebab ini cerita pasal business punya. The worst thing kalau kita ni. Betul. Kadang-kadang bila guest I bercakap, I mendengar, tiba-tiba otak I lari sikit tau. Dia akan cakap, kalau macam mana macam hal sebab I every time kan bila you cakap macam okay, benda tu kena jadi semua. So I terfikir balik, kalau benda-benda tu tak jadi, I tak ada hari ni buat podcast sebenarnya. Kalau semua-semua benda tu tak jadi. Sebab I dah experience banyak benda. Lah begitu, mandi air masin dekat sana. Betul lah. Lepas tu I experience banyak benda. So, I fikir tau podcast I punya guest background berbeza, tapi I boleh faham, I boleh tahu apa yang I borak dengan diorang semua. So I macam baru sedar benda-benda yang jadi tu sebenarnya menjadikan I seseorang yang macam I tahu banyak benda, I boleh bercakap tentang life apa semua. So sebelum I jumpa you, I terfikir banyak benda tau. I 2 hari lepas, semalam I duduk, I fikir kalau lah pandemik tak jadi kan, sebenarnya kan I rasa dalam account I mungkin dah lebih 500,000 sebenarnya. Betul. Kalau I tak beli 2 rumah I tu, sebab rumah I tu memang I rugi banyak. Pandemik I resign, I tak kerja berapa lama, memang I rasa dalam account nak I mencari balik tempo nak mencari balik dia punya rentak yang bekerja macam sebelum ni pun dia susah lah. Susah. Betul. So bila you cakap tadi pasal kawan you, pasal ni semua tu, I rasa macam of course kita sedih bila hilang one big amount macam tu. Tapi bila kita berbalik dengan Tuhan ni, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul. Dia dah tulis semua, kita cuma kena jalan ikut je sambil usaha. Betul. At someday kita akan tahu kenapa, macam yang cakap tadi tu. Benda tu yang buat I makin terus jalan. Macam kalau orang lain kan ada yang macam gila, boleh ada orang yang bunuh diri, bangunan semua tu. Alhamdulillah I belum lagi tahap tu lah. Ada yang sampai level ambil ubat kan, ambil untuk pil penenang apa benda kan. I nak tanya you pernah tak sampai ke tahap tu? I ambil kopi bini I. Itu pun I ambil dia punya. Tak adalah. You stress so betul you ambil kopi. Ubat stres I tidur. I memang tidur. Kalau tidur I rasa lega sikit. So you tidur without ambil any ubat tidur kan? Tak ada. So far I tak ada ambil apa-apa ubat prescription lah. Vitamin C lah untuk putih. Tapi tak putih lagi sampai sekarang. Terima kasih kepada lighting studio ni. Memutihkan. Mencerahkan. Tak ada chest 10 lah. Elok. 10. Ini bukan 10. Aku tengok dalam kamera macam 11, 12 je. Dia lagi tinggi daripada 10. You bukan ada darah Latin Amerika ke? I Melayu yang main panas. Okay. So hari tu I pergi salon you. Kita borak. Okay, kita orang kawan tau sebenarnya. Lama dah. So, you bukan klien lagi lah. You dah kawan lah. So kita orang ada borak lah. Kita orang borak macam nak go detail tu, podcast ni akan jadi 5 jam. Tapi borak-borak. So Chas ada cakap kat I, tu lanjut, tapi orang macam kita ni, dia bukan nak mengaku kita ni baik. Tapi orang yang jujur, yang baik macam kita ni. Saya cantik. Saya Hei, jawab betul. Cantik ke? Memang susah sikit nak kaya, susah nak senang. Okay, ni ada satu benda yang kawan cakap. Sebab itu pun kita berborak macam you, orang lain semua. Sebab I kan ada zaman kejatuhan. Lepas tu ramai orang suruh cari VIP. Sebenarnya kita borak pasal tu. Yang cakap kat you, apa susah jujur, kahwin lah dengan Datuk bini nombor 23, senang hidup you. You tak nak. Tak nak. I ada banyak ramai Datuk kenal ni. Tak nak. I mean married dulu pun I banyak VIP. So betul. Kan I cakap you, terus terang I dari dulu I susah jatuh macam mana pun, I tak makan seminggu pun I tak pernah ambil 1 sen dari mana-mana lelaki. Ex-boyfriend tu lain cerita lah. Macam itu kasih sayang punya ni. Macam sama-sama lah. Apa nama tu, nafkah untuk minggu ni. Minggu lah, couple seminggu kan. I sembah you nak cakap apa. So macam partner different lah. Macam ada mahari I belanja dia belanja I apa semua. Tapi untuk I macam buat bela tu tak ada lah. My friend selalu saja macam Ju, you buat je, you buka je dating apps, you jumpa ni, you teman minum ke semua. No, so far I dah 39 tahun hidup, I tak pernah 1 sen pun ambil duit dari lelaki. So macam itu yang kita borak itu, orang macam kita ni yang jujur, yang tak ambil kesempatan kat orang lain semua tu. Kalau tak dah boleh kaya dah, you cakap. So I masa muda dulu pernah lah juga, bukan ambil tau, tapi di offer macam contohnya bukanlah
Gigolo bukan itu level kalau yang macam mekin tu boleh lah. Bukan macam aku ni macam kadang-kadang macam ada Chess dulu jambu tau. Jambu bukanlah jambu, tapi macam adalah yang meminati golongan-golongan yang kulit tidak terang begini. Tapi exotic itulah macam kalau I ambil peluang macam tu, contohnya senanglah jadi anak ikan je lah, bukan anak ikan lah, macam cari satu perempuan yang macam kesunyian untuk jaga betul kita duduk di bawah dia. Faham. Tapi karakter I rasa I bukannya karakter yang jadi macam kalau ada satu perempuan yang berduit dan bela I kena dengar cakap dia, tak boleh. Tak boleh. Sama macam you kot. Sama tak boleh, Chess. Sebab kita ada satu benda yang macam carefree. Kita ada benda yang nak kita kena buat sendiri keputusan tu. Betul. Bukan kena dengar cakap orang. Betul. Sebab I dan adik-beradik pun I yang paling degil sekali. Adik-beradik I semua jenis macam dengar parents cakap okay awak kena jadi ni, jadi kerja kerajaan tetap dapat encen. Aku tak ada. You yang break the rules. Aku ni yang langgar dinding ni. Yang lain semua kerja kerajaan, cikgu, lepas tu stable lah. Aku ni memang tak tahu, nombor 2 kan degil sikit. Oh you so betul lah fakta tu. Mungkin lah, tengok Anwar. Oh lah, kenapa kan? Okay, so kenapa I tanya, I buka topik tu, I nak tanya you sebab you dah dalam bidang ni lama, jatuh bangun tu semua, and then dunia kita ni expose dia luas tau. So senang je sebenarnya kalau nak macam terjerumus. Betul. So macam mana you maintain benda tu? I tak cakap you kuat iman, I tak cakap I kuat iman. Tapi macam mana you maintain benda tu? Kawan I pernah cakap macam ni masa lepak-lepak kan. I memang macam mana lah kita nak jadi kaya, nak jadi millionaire, billionaire, jadi jackpot kaya kan. Kawan I cakap benda ni. Ini bukan I tau. Kawan I cakap, nama dia Syaman. Dia cakap macam ni, Chess, kau perasan tak ramai orang kaya-kaya ni permulaan dia mesti daripada bisnes yang macam tak betul. Kotor dulu kemudian baru dibersihkan. Tak tahulah, cuba I tak tahu, tapi biasanya kalau daripada datuk nenek dia keturunan dia kaya tu memang relax lah. Tapi daripada dulu pomen ataupun postman ataupun pion ataupun peniaga burger, dia dapat jackpot sekali tu, tapi mesti daripada sumber-sumber yang mungkin diragui. I tak tahu. Tapi biasanya memang banyaknya macam tu. Kalau I sedar mesti macam tu. So, you borak dengan kawan ni? Borak kawan-kawan I. Sebab tak mungkin orang yang biasa-biasa macam ni, macam mana dia boleh ni? Dia mesti akan ikut somebody yang tu, dia akan gunakan duit. Macam mana cakap kan? Nak duit biasanya mesti tak apa clear, tak tahulah. Ini statement dia terlalu umum sangat. Ataupun mesti kena somebody ke, nak jadi tak tahulah. Boleh potong ke benda ni? Tak, I tahu. Boleh off the record jaya dengan senang tu. Okay, adakah you nak cakap yang macam pernah masuk, dia masuk virus kejap semua, dapat duit banyak, tiba-tiba sekarang dia dah ada bisnes yang berjaya? Mungkin lah. Benda macam tu lah kan. Something like that lah. Okay, tapi kita cuba ringkaskan. Contohnya zaman sekarang, you buat benda bodoh, you viral, tiba-tiba banyak dapat followers, and then you jual produk. Bercerai pun satu marketing sekarang ni. Betul. Bercerai satu marketing. So maksudnya benda-benda yang kita cakap tu benda yang tak elok lah. Benda-benda yang tak elok, faham tak? Benda yang macam tak tahu lah nak cakap. I tak sanggup buat benda tu. Betul lah, kita tak senang. Itu yang I nak tanya you, macam mana? Macam tapi pun, okay. Dari I ada satu prinsip yang I rasa orang cakap kan, oh you memang suka anak ikan ke, you memang suka yang muda ke apa semua. I tak sedar semua tu. Yang approach I semua muda, and then I pula suka yang of macam course lah, jujur. Kalau yang berumur atas daripada you, jarang yang single. Satu lagi, kalau I nak cari yang kaya, yang berduit, I tak suka ada masalah perempuan. So walaupun you kaya, you bagi I senang, I nak real life. I tahu I tak kisah orang cakap oh zaman sekarang ni you tak kisah you jadi dan berdua semua. I tetap percaya true love. Tak kisahlah orang nak cakap apa. Bukan true love. Benda yang dia you punya 100%, lepas tu cukup. Kalau tak, hanya macam dia ada sebenarnya nak masa depan dia, bukannya sayang masa betul. Masa depan nak anak-anak. Macam I nak satu family yang harmoni. Macam tak kisahlah tak payah kaya beria, tapi I nak harmoni yang ni semua, which is susah nak cari sekarang. Tapi kita cerita kat mana ni tiba sini. Itu lebih kepada personal you tu. Itulah, kita patah balik lah. So lebih kepada tu, macam mana you boleh bertahan dengan dugaan-dugaan tu. Betul. You susah. I tengok you punya susah tu tahap yang macam you boleh jual diri, I pun boleh jual diri, tapi kita masih macam bertahan. I fikir panjang aku. Sebab dia bila buat benda tu, dia punya damage tu terlalu kuat, terlalu teruk. Sebab I ada anak bini, I ada family orang kampung. Maknanya parents I pun
bukannya jenis tak peduli dah anak, dia selalu update tahu lagi apa pasal anak dia. I kena fikir panjang benda tu. Tapi kita pun dalam Islam sebenarnya ikutkan meniaga ni, kalau tak perlu kena zakat, tak perlu halal haram, kita boleh meniaga yang macam non muslim buat, meniaga judi, meniaga arak, meniaga benda-benda yang macam riba apa semua ni. Daripada situlah sebenarnya duit besar. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tak buat, ada benda contohnya restoran kena ada sijil halal. Lepas tu kita tak boleh makan duit riba, kita tak boleh ada unsur judi, rumah pelacuran, semua tak boleh. Sebenarnya benda-benda tu lah yang pada I lah. Lagi easy money. Contohnya melacur diri. Memang senang. Betul tak? Memang benda tu memang easy money lah. Tapi kalau kita fikir business daripada segi kita punya Islam kita, rasanya memang tak boleh buat lah kot. Tapi kita sebagai Islam, kita kena patuh dengan benda tu. That's why kalau bukan Islam non-Muslim, dia orang boleh langgar je. Dalam restoran ada arak, dalam salon boleh letak wine, boleh minum. So dia boleh, dia konon-kononnya macam lebih terbuka lah. Tapi I tak buat benda tu. So kita kena buat benda yang lebih betul lah. Benda-benda yang betul. Bukannya benda-benda yang macam okay, belakang salon aku ada ayam, boleh ambil. So mungkin benda tu boleh naikkan sale business, tapi kita kalau I percaya benda tu jangan buat, sebab dia punya impact damage tu teruk kalau kena. I faham. Boleh sampai silap-silap habis business lah. Macam I rasa I faham. Macam dari segi I pandang benda tu lebih kepada I sendiri, lebih kepada menjaga my reputation. I lebih kepada menjaga my reputation. I faham maksud you. Contoh orang cakap cari VIP ni semua. Tapi I sendiri, I fikir kalau lah I dengan mana-mana VIP yang ada wife, I jadi dia punya what we call it, perempuan simpanan ke apa semua tu, memang boleh dapat duit apa semua. Tapi I memikirkan macam mana kalau my parents tahu, ataupun my self acceptance selepas I stop benda tu. I boleh tak terima ataupun fikir balik, dulu I pernah buat benda ni, I pernah ni semua. I seorang yang tak boleh hidup memikirkan benda yang I buat jahat dekat orang. Orang buat jahat kat I mungkin boleh forgive. Buat jahat pada diri sendiri, kesalahan diri sendiri tu is between me and myself and my God, dengan Tuhan lah. Tapi dengan orang tu I tak boleh nak bersikap. So I rasa lebih kurang kita fikir panjang, kita fikir impact selepas tu. Betul. Itulah, so buat je lah yang dengan betul-betul. Walaupun tak apa, lambat ke, lambat berjaya ke, rezeki tu memang Allah dah tetapkan lah. Jangan risau. Contohnya kalau kira I ada tengok orang cakap, I tengok social media, kalau ikutkan kita punya duit dapat, apa yang kita dapat dengan kertas matematik kita kira, sebenarnya tak cukup. Tapi datang daripada rezeki tu. Contoh sebagai contoh, kadang-kadang you tak percaya benda ni. Ikutkan duit makan dah tak cukup dah. Tapi kan malam kan adalah kawan datang bawa makanan. Dia bukan bagi duit, tapi dia bagi makanan untuk you tak payah keluar duit beli makanan malam tu. Faham tak? Betul, Chaz. So dia takkanlah bayar sewa rumah you, tapi rezeki. Dia adalah portion yang bahagian duit yang you kena bayar sewa tu, you tak perlu keluar duit makan. Contohnya dalam minggu tu tiba-tiba kan ada jiran bagi ada lauk lebih ni, you tak beli makanan dah. So rezeki anak I sakit, ini kalau both okay, kalau sihat macam ni seronok dia hati ni. Tapi kalau sakit susah hati. Nak buat kerja, aku nak buat ambil customer pun rasa macam tak best lah. Kan? So rezeki ni datang daripada banyak benda lah, bukan daripada segi kan? Bukan daripada segi kekayaan, daripada duit ke. Dia happiness, tenang hati tenang pun satu benda, dia tu rezeki. You kaya gila-gila pun, tapi you tak senang hati, pun tak best juga. Betul, kan? So lebih baik kita pilih cukup tapi senang hati. Betul. Kan? Tak setuju yang tu. Sebab macam I kerja as a wedding planner, for example. I happy sangat kerja tu. Maksudnya happy, itu my dream job sebenarnya. Tapi tak ada life. I tak ada live. I balik kampung je, I nak borak dengan my mum ni, lama tak jumpa. Client call, my boss call semua. Lepas tu macam mak kejap masuk bilik. So sampai my mum muka berubah, sedih tau. So it took me a few months macam I tak boleh ni berterusan macam ni. I nak balik kampung, I duduk dengan my mum, bagi attention to her, dah lama tak jumpa. So betul dia cakap kadang rezeki tu dari macam-macam bentuk, macam-macam sudut. You happy kalau balik kampung, you boleh spend masa cukup-cukup dengan mak you. Bukannya macam balik tapi tak balik. Betul. Balik macam tak balik kan. Tu pun rezeki tu. Betul. Nanti anda katalah dia dah tak ada dah, orang tua, memang kita semua akan pergi. I berapa hari ni I tengok story my friend kan, yang umur-umur kita lah.
Ada banyak yang ayah meninggal, mak meninggal. Macam susah. Nak kata mak ayah meninggal. Kawan I baru ni, okay, dia memang regular customer I. Setiap 3 bulan dia akan colour rambut. Tiba, colour rambut bulan 7. Lepas tu dia tak datang lah. Aku kan mungkin lah dia pergi salon lain colour rambut ke apa. Tak. Dia message I bulan 11 tu, dia tanya, Chas, ada tak wig rambut rambut palsu yang cantik, yang real semua. Aku dah tak sedar hati dah. Asal pula ni. Sajalah cakap, kenapa rambut yang aku buat tak cantik ke? Tapi I dah boleh expect dah. Kenapa something ni ada cancer ke apa kot. Sekali ya. So I harap kalau dia tengok podcast ni, I harap dia sembuh balik, tumbuh rambut cantik-cantik balik, jumpa aku balik. Kalau tak colour rambut pun tak apa, tapi aku nak kau sihat. Tu je. Kan? So kadang-kadang macam ni cakap kita ni rasa cukup kaya dah. Kalau you sakit tak guna dah. Betul. Tak ada dah. Betul. Maknanya hidup ni luas lagi. Dia bukannya kalau kita tak ada duit pun kita cukup sihat, kita cukup happy tu paling penting. Masuk umur 40 ni, nak masuk 40 ni, I rasa kaya kita dah usaha dah daripada muda dulu. Betul. Kalau tu tak dapat tu, siapa tak berusaha, betul tak? Tapi I kalau usaha seawal 14 tahun je saya bekerja sebenarnya. Kan. So kita awal belasan tahun kita dah usaha. Tapi kalau tak dapat, itu memang Allah dah takdir, tapi you cari happiness tu. Cari happy. Sebab happy tu tak semua orang ada. Orang kaya pun tak happy, orang sihat, tak sihat pun tak happy. Betul. Happy tu penting. Kesihatan jaga tu. Berat juga ni. Ni cerita sebab sebelum Tapi ni. Tapi betul, this is life, this is reality yang macam again, kenapa I buat podcast ni? I nak orang kat luar ni tahu yang macam orang nampak I, Jo ni nampak macam hari tu orang cakap, Jo you dah famous, I ada podcast. I cakap tapi to be honest, I nampak you punya progress. Sebab I antara tetamu yang terawal, I nampak you punya progress podcast ni memang makin bagus lah, makin naik lah. View dia makin bagus, naik pun makin naik. Lepas tu you punya consistent tu I respect. Sebab you bekerja, kru tu busy gila. I tahu you punya busy tu sampai tak ada just tak sempat buat kuku semua. So you boleh konsisten macam ni. Kalau I nak live pun belum tentu lagi. Sebab konon-konon sempat lah seminggu tu jaga live punya timing kan. Malah nak buat customer macam nak mati, nak live, mata dah jatuh dah. Tak boleh nak buat live lah. Orang tak nampak, I nampak macam ni tapi I'm dying inside. Speaking of that, kejap. I rasa orang dah notice my podcast. So sebab apa tahu? Orang semalam ada last 2 days ada orang dia scroll sampai video ke bawah, video kita tau. Sekejap I nak baca komen dia. So thank you for kopi. Sedap tak? Sedap. Coklat kan? Sedap. Kopi Saigon. I sebenarnya tak breakfast lagi tau daripada pagi tadi. Lah ya ke? Sekejap kita makan. Okay. Ingatkan tadi nak pergi beli, tak boleh kat bawah sebab tapi tak cakap. Tak apa, sebab kita settlekan dulu. Tu sekejap lagi I kena beli makan lagi kita kena buat dekat Pavilion. Jauh tu. Okay. So dia scroll yang kita punya podcast yang bawah tau. Ni yang pasal yang KJ. Korang kena tengok tau. Bila I tengok balik, sebab this guy comment, so I tengok balik podcast kita. Actually podcast kita best tau. Sebab you cerita pasal parenting. Dia tulis apa? Dia tulis, okay. Dia cakap, sebenarnya saya cerewet, tapi saya berpuas hati dengan soalan-soalan Juju pada tetamu dan ada sedikit sharing pasal diri Juju sendiri. Cukup mendengar dan cukup mencelah. Nampak macam borak dengan kawan-kawan juga. Chess is my friend actually. So good to see orang yang dalam circle orang berjaya. Maksudnya dia consider you adalah orang yang berjaya dalam circle yang berjaya. Berjaya daripada segi kejaya tu alhamdulillah. Tapi daripada segi macam contohnya apa cita-cita I to be honest, I nak financial freedom dengan time freedom maknanya duit jalan, masa pun banyak. Betul. Itu memang itu ultimate lah. Maknanya kita autopilot dah. Duit dah, passive income dah masuk. Itu masa belum lagi lah. I rasa semua orang ada itu financial freedom tu semua orang nak. Financial freedom, time freedom. Maknanya kita nak pergi, rasanya nak pergi Bali besok. Duduk sebulan pun tak apa. Itu memang jackpot lah. Itu paling best lah. You buat berangan lah. Tak apa, kita usaha lagi, Chess. Kita usaha lagi. Okay. So, I nak tanya pasal salon baru. Balik salon baru. So, I nak you share sikit lah salon baru. You punya plan ke model baru I kan? Model baru kita memerlukan klien baru. Of course lah, bila buka salon baru, kita pun dah dah buka baru semula, dah restart balik. So kita memerlukan support yang cukup baik lah daripada viewer semua kan, yang tengok, yang Juju pun boleh
boleh bantu daripada podcast ni. InsyaAllah. So InsyaAllah kita akan buka paling lambat pun awal November, 1 November. Tapi basically kita nak buka, ikutkan plan kita akan siap on 15 to 20 lah November, Oktober. Tapi of course kita nak cari, nak tune tempat kat mana, placing kat mana. Lepas tu nak cukupkan pekerja, nak cukupkan apa yang kurang kan. So kita akan insyaAllah official buka on November. Dekat KL Trillion kalau korang tak tahu, dia dekat dengan dalam town KL, dia sebelah Intermark berhadapan dengan MRT Ampang Park. So siapa-siapa yang terlalu kat KL nak tersinggah dalam waktu jam, kalau nak singgah sekejap pun tak ada masalah. So that's why I pilih location tu. Lepas tu waktu operasi so far dalam fikiran I 11 ke 8 malam ataupun 10 ke 7, tengok macam mana. So kejap, yang Trillion tu dekat Intermark. I nak remember. Ampang Park dekat depan tu, MRT tu kan dia ada T-junction. T-junction tu, lepas tu dia dekat sebelah Link ke? Bukan. Dia sebelum dia Ampang Park punya direct. Okay. So dia depan kat sana, dia depan MRT Ampang Park. Maksudnya kalau tengah jam kan memang jam. Tapi kat situ banyak area boleh makan, boleh lepak, coffee ada semua makan, kan. banyak tempat makan. Lepas tu depan sikit tu ada skate park untuk youngster pergi malam-malam, ada makan-makan kat situ, banyak kafe-kafe tu kan. So memang I rasa tempat tu memang sesuai. Lepas tu boleh muat berapa orang? Berapa customer at one time? Kita ada 12 seat. Besar juga Jess. So kita fully utilize lah tempat tu. Rugilah kalau satu kedai kita buka 2-3 je. So kita ada 12 seat, ada VIP room, ada muslimah punya tempat. Akan ada muslimah. So muslimah VIP dengan the normal punya ni lah. Normal punya tempat pun cantik lah, to be honest. I cakap potong rambut view KL tak pernah ada lagi. Nice lah, Chess. View dia memang view Kuala Lumpur. Lepas tu natural light pun ada. I pergi masa birthday I lah, Chess. Boleh. Birthday I bulan 11. Boleh. So InsyaAllah bulan 11 ni dah running. Tapi bulan 11 ni pun I banyak benda agenda nak pergi ke Vietnam lagi. Tapi biasalah kita dah ada pekerja semua, kita dah tahu macam mana. Itu I punya advantage. I dah ada customer regular. I dah ada database. Dah ada database. So InsyaAllah dia almost almost auto running lah. Pekerja I pun semua pun dah sini dah okey kan. So support lah insyaAllah. So literally KL Trillion. 1st November. Tapi tak official lagi kan? Kalau awal sikit nanti kita update lah kat social media. So you akan ada new Instagram? Tak, I pakai personal I sekarang dengan I punya TikTok I punya personal. Lepas tu yang lama tu I bagi kat diorang lah. Dan I tak ada kena-mena lagi dengan Chess Kamia. Kalau ada apa-apa soalan apa semua, boleh contact diorang terus. Sebab I kadang-kadang tu I terima lagi macam mana barang I belum sampai lagi lah. So I kena bagi tahu kat public supaya tak jadi salah faham. Chess punya servis macam mana dia tak peduli ke apa tak. I dah kena bagi tahu sebab I ikutkan I kena buat satu video official untuk bagi tahu. So tapi sampai bila? Tu nanti bila I buka sendiri I kena bagi tahulah. Macam tu lah. So of course kita kena fikir kita punya side juga. Tapi benda tu buat you pun rugi juga, Chess. Okay, I cakap je lah macam you pun dah terlepas saya tu dengan untungnya bumi masih berputar. Chess cuba besok dekat apa. Okay, sekejap. Nanti orang tak faham. Hari tu malam tu I dekat rumah Chess. I touch up rambut semua. Lepas tu Chess duduk nyanyi lah. Nyanyi sikit, Chess. Macam mana nyanyi hari tu? Jangan, nanti korang So lagu apa tajuk lagu tu? Bernadia. So Chess duduk nyanyi-nyanyi apa semua. Lepas tu ada macam break sekejap lah kan. You dah touch up rambut. So you duduk, you ambil phone you macam siapa nyanyi lagu ni Chess juga, siapa nyanyi lagu tu? Buka ni customer yang nak datang besoknya. Sebab dia kan datang ke KL baru ni kan. Maksud I macam I tiba macam blur. I macam lepas tu Chess you buka. I nampak muka you stress masa tu. Buka so macam dia kan tengah in sekarang. So I know. Tapi one of dia punya benda tu lah maksud I. Bila you tak secara official bagi tahu tak orang faham aku Chess masih kat situ ke bukan. Tapi artis, selebriti pergi sebab you.
And you terlepas peluang tu. Okay, tapi sebab dia ada confusing kat situ. Kita back to rezeki tu dekat Allah. Tapi itu yang I cuba nak cakap. Macam I tak ada hak nak cakap sampai bila you nak baik sangat, sampai bila you nak macam ketepikan you punya kepentingan ke apa semua. Sebab I sendiri pun kadang-kadang macam you juga. Tapi you dah terlepas macam tu. I bukan nak bagi. I tak tahu. Jumpa besok untuk apa ni? Kan kita nak buat bernadia besok. Tak ada pun. Rupanya dia operate salon. Dia bukan approach I. So dah ada tersalah konflik. Yes. Sebab macam ibarat ada 2 chess. Faham. Kan? Tapi nanti I akan so, lagi satu, sorry. Sebab nama tu Chess Kamia. It's your name. Betul. So macam mana Chess? Kena bagi statement lah sebenarnya. Tapi I tak buat video lagi. Kadang-kadang I nak buat video, dah ready buat video. Alamak, rambut pula tak set ni, tak handsome kat rumah kan. Apa lagi yang you nak cuba? I punya plan banyak lagi. Lepas bila dah stable salon, dan kita of course kita buka salon, kita akan tahu kita punya expenses macam mana berapa target kita. Basically I memang cukup yakin memang boleh tahu je. Tapi nak buat one time lump sum dengan duit yang banyak dan buka produk lagi semua tu, dia kena buy time lah. Kita kena kumpul dulu semula balik. Okay, baru sorry. kita buka produk balik. The plan, you nak buat your product balik macam dulu. Produk I nama dia anda boleh tahu nanti. Nantilah. Surprise. Of course kita kena buat balik. Bina balik lah. Rumah dah runtuh. Betul. Bina balik lah. Sebab I tak boleh Chess without Chess punya produk ni. Kita punya kemahiran kita kat situ. So kenapa kita nak stop kan? I nak tanya you, you akan buat balik ke stockist semua tu? Tengok sistem. Tengoklah macam mana. So far yang I nampak memang TikTok punya ni lah kan. TikTok punya affiliate apa semua. Sekarang ni kan ramai penjualan pun dekat TikTok kan. I kena start balik lah berniaga dekat TikTok balik. So bila ada second chance ni, kita belajar, kita kena buat balik semula lah. Second chance ni come back stronger lah Chess. Second chance untuk produk lah. Yang benda lain salon dah banyak kali kali bangun jatuh lah. Produk ni I percaya. I tak tahu. I nampak macam you akan come back stronger lah. Dan masa baru ni masa I ambil award ni, banyaklah jumpa yang apa nama tu, networking yang bagus. So dia orang memang approach I, Chess, jom collab buat produk dengan you, I buat produk dengan you. I memang terbuka. Siapa-siapa nak lamar I single dalam produk. Itulah maksudnya macam tu. Sebab dulu I terikat. Single dalam produk tau korang. So eksklusif. So sekarang ni siapa-siapa nak bekerjasama, jom. Ini zaman bukan zaman bersaing, ni zaman collaboration. Kompetitor I pun call, Chess, Rizzo Kumura call I, Chess, Hang buat lah produk balik. Dia menjual. Dia memang call. Aku berniaga kat TikTok, sale juta-juta. Dia produk sangat aktif. Betul. I cakap kat dia, sekarang ni produk tu bersama. So I macam momentum tu bukan I handle lah. So InsyaAllah nanti kalau I punya 100% sendiri, I jalan balik sendiri semula lah. Of course lah. Dia bukan, I bukan pencen. I bukan stop. I koma sekejap, rehat sekejap. Betul. I faham benda tu. You excited tak sebenarnya? I excited at the same time. Banyak kerja sebab I tahu nak membina tu. Masa time COVID dulu, kita memang fokus kat produk. Dia punya flow dia tu sempat fikir kat produk. Tapi ni salon lagi, produk lagi, anak bini lagi. Cuma kita boleh buat lah, jangan risau. You boleh. I slow yakin. tak apa. If you need my help in macam untuk promote ke apa semua tu, yes, I tak adalah famous ke apa semua pun. I perlukan produk I berada di seluruh dunia. Sebab you kan travel around, pergi tiba-tiba ada produk kat London. Boleh Chess. Bisa diatur kan, yang tu boleh. So macam tu je lah. Yang mana I mampu tolong, InsyaAllah. Chess, mungkin boleh sponsor Juju punya podcast ke, letak produk kat sini. Yang tu harus kan, yang tu harus kan. So, macam tu lah. Okay Chess, kita dah nak towards the end. If you don't mind, why don't you officially buat announcement sekarang, before we end the podcast? Dia macam if you don't mind, sebab I tak nak you buang masa Chess. Yelah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Kat sini saya nak beritahu yang saya sebenarnya dah letakkan jawatan saya sebagai director di Chess Kamia pada pertengahan bulan Ogos juga sebenarnya. Bulan Ogos kan dah Oktober, lama gila. 2 bulan. Sebab sebab I selesa buat kerja sendiri, tak perlu lagi. Sebab I plan untuk beritahu pada bila pembukaan kedai nanti. Tapi to be honest, kalau siapa-siapa yang ada pertanyaan kenapa lama tak nampak Chess dekat salon Chess Kamia bukan I punya lagi. I dah letakkan jawatan sebagai director, dan sekarang insyaAllah
Chess Hair Studio yang start daripada tahun 2010 dulu akan kembali semula dekat KL Trillion. Dan kalau nak jumpa I dan tim I, boleh jumpa dekat Chess Hair Studio KL Trillion, Chess Hair Studio Kuala Lumpur. So insyaAllah bulan paling lambat pun 1 November ni kita buat operasi. So boleh jumpa kat sana. Chess kami dekat Sentul bukan I punya lagi. So termasuk official lah bagi tahu. So terima kasih atas sokongan daripada tahun 2010 sampai sekarang jatuh bangun saya. Saya punya bisnes tanpa korang memang tak ada lah. Kita memang kadang-kadang tu satu Malaysia kita tak tahu. Kadang-kadang datang daripada Brunei, datang daripada Singapore, drive pagi-pagi all the way untuk jumpa I potong rambut. So benda-benda macam tu lah menyebabkan I rasa macam tak boleh give up ni. Ada yang customer cakap, Chess kau jangan mati. Kalau aku mati, kau mati, tak ada siapa nak potong rambut aku. Sampai macam tu. Betul. Chess, I dari Bini dia marah sangat. Chess dia kalau mati tanam dengan Chess sekali. Kau tanam dengan Chess sekali. Sebab dia kata dia tak boleh potong rambut. So macam tu lah. So mungkin I pencen umur 70 lah aku tengok. Possible. Boleh jadi. InsyaAllah doa kan lah, siap badan kan. Of course lah, kita pun nak apa generation kita nak kita punya next sambungan kan. Tak adalah sampai bila I tak ada, salon dah tak ada. Macam contohnya ada klinik Dr. Shah yang tanam rambut tu. Dia dah meninggal lah tahun lepas. Tapi sekarang ni masih lagi jalan. Benda-benda macam tu lah. Generasi tu ada. Yes. Kan? Tapi tak nampak Noah ataupun Orhan boleh menjadi penyambung. Dia kena manage lah kot. Dia hanya manage tapi cari team lah kot. Lebih kepada corporate. Itulah. Chess, I doakan yang terbaik terima kasih. Untuk salon yang terbaru ni. InsyaAllah you akan dapat sokongan yang kuat daripada you punya regular customer, dari I dan dari ramai lagi. Dan juga siapa, jelas sikit, siapa yang berminat nak bercollaboration, kalau terasa macam ada nak buka salon, cari I boleh bagi consultation ke, boleh ajar student pun semua I buat. I dah bebas sekarang. I boleh buat apa saja. So you akan buat consultation untuk rambut. You ada kelas juga. You nak bagi tu juga kelas-kelas apa semua? I ada satu salon yang potential untuk buka dan diperlukan perkhidmatan business consultant dalam salon. I pun bagi diorang, I bekalkan marketing, I bekalkan I punya branding, I bekalkan I punya database I. So siapa-siapa yang nak berkolaborasi pun boleh. Kita fikirkan something dan bekerjasama lah. Macam tu. So buat masa sekarang, siapa-siapa yang nak dapatkan khidmat you boleh ke rumah you, betul tak? Boleh buat masa ni dekat I punya private salon lah, dekat rumah. So tempat tu bukan rumah yang macam salon. Dia tempat lah memang salon yang I set up tempat betul-betul. Ada basin wash, ada kursi, ada selesa dan semua benda boleh buat lah. Cuma di by appointment, I tak buat walk-in untuk open walk-in. Sebab I regular customer I pun keep tanya bila nak buka. I kena buat set up sementara untuk menunggu salon buka. Ada I nampak you ada bagi kelas juga hari tu? Bagi kelas, buat kelas. I pergi ke tempat salon barber shop untuk ajar diorang skill rambut lah. Ataupun konsultan macam mana nak naikkan sale business salon macam tu lah. Semua tu you masih buat? Masih cuma buat kena lagi. Buat appointment lah kan? By appointment. So basically kalau I tak potong rambut pun I busy dengan benda-benda macam tu. Betul. Okay. Alright, so that's the end of our podcast. Thank you so much. Thank you so much KL Podcast. Okay, thank you korang for watching. Teruskan support Juju Talks dan juga Chess Hamdan. Terima kasih. I tak tahulah. I sendiri customer Chess dari 2012 sampai sekarang memang makin cantik tau. Dulu tak cantik macam ni, sekarang makin cantik. Senyum ambil depan tu. Okay, I nak cakap apa yang dah lupa nak Chess. Terlupa terus hilang dah. Okay tak, apa yang nak cakap, I customer Chess dari 2012. Masa I pergi Dubai hari tu pun sekali je potong rambut kat sana. I menyesal. I macam banyak nak kena repair balik. I bayar masa tu 600 Chess. Tapi kan to be honest, bukan I saja tapi hairstylist lain. Sebenarnya kita orang kurang berminat sikit repair. Of course. Sebab kita repair tu kita repair damage. So tak impact dia bukannya berhasilkan tangan kita. Kita hanya repair kerosakan tu. Tapi itu first and last lah I buat dekat Dubai. So lepas tu rambut I panjang macam mana pun I tetap akan balik Malaysia untuk potong. Ada sekali tu Juju tak balik 6 bulan dah sampai tumit dah. Siapa tu? Cabang. Tak betul. I mean yang bertumit tu tak betul lah. Tapi I macam panjang betul lah. I memang tunggulah I tunggu balik Malaysia. So what I'm trying to say here,
Setia dah dalam kurang, hubungan. Tiba. Tiba yang tu lain. Setia pun tetap kena tinggal. Setia pun tetap kena tinggal. Okay, itu kita masuk topik yang jemputannya kali ni. Chance, you asyik bagi I lupa cakap je tau. I sampuk kuat Ya. I menyampuk kuat. You menyampuk kuat. Saya tak tahu nak cakap apa. Okey lah. Kita end je lah podcast kali ni. Okay, thanks Chess. Okay. See you next month. Thank you. Dekat Seluruh Maruh. Sentul. Janganlah. Sentul pergi Move ni makan on. lemak janda. Dekat situ. Thank you. Okay. Alright. Okay. See you guys next episode. Bye. Juju on that beat. Don't